Apapun warna kulit, hitam, putih, coklat, kuning, apapun jenis bangsa, mak saleh, orang Cina, Arab, Asia, apa saja, dan datang daripada mana pun pelosok dunia, bila solat jemaah, semua berdiri sama saja, bahu ke bahu, tumit selari tumit. Siapa awal, dia depan. Tiada VIP, tiada kasta. Cuma jiwa-jiwa yang tunduk di hadapan Tuhan yang satu. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu, dan sesungguhnya bapa kamu juga satu, iaitu Nabi Adam. Ketahuilah, tiada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab, dan tiada kelebihan orang bukan Arab ke atas orang Arab. Tiada kelebihan orang berkulit merah atau putih ke atas orang berkulit hitam, dan tiada kelebihan orang berkulit hitam ke atas orang berkulit merah atau putih, kecuali dengan takwa. Musnad Ahmad. Fikirkan, kalau dunia ikut sistem ini, selesai tak masalah rasism atau perkauman?